Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pada hari ini saya Nur Aira Amani, wartawan anda pada kali ini. Sekarang telah berlangsungnya program Smart Niaga dan juga Hari Koperasi yang di mana program-program ini adalah bertujuan untuk memupuk semangat keusahawanan dalam pelajar dan juga meningkatkan kesedaran diri tentang peranan koperasi dalam pembangunan ekonomi komuniti pada masa depan. Melalui program Smart Niaga, para pelajar dapat meniba ilmu dan juga mendapat pengalaman dalam bidang perniagaan seperti menjual produk mereka. Itu sahaja daripada saya. Mari kita saksikan laporan yang seterusnya. Selamat datang semua bersama. Hari Smart Niaga penuh bermakna. Ilmu dan bakat kita gilap menuju kejayaan terus menggapai harap. Kreatif